Zaman sekarang anda mesti perasan dalam hidup ni selalu ada golongan biasa yang paling struggle nak grow harta. Padahal orang kaya makin kaya. Kita ni nak naik sikit pun rasa macam scene paling susah dalam drama Melayu. Pedih dan takkan habis-habis. Anda pernah tak rasa benda ni? Nak simpan emas, tapi tengok saja harga, terus hati berbisik. Alah, aku mana yang mampu nak beli banyak-banyak? Saya cakap sebab saya faham. Sebab dulu pun sama saja. Bila tengok orang cerita pasal emas, saya kira-kira dalam kepala, kalaulah beli sekarang, hujung bulan nanti saya makan Maggi ke? Lawak kan? Tapi sakit hati juga. Lepas tu, kita mula buat keputusan standard. Nanti-nanti baru nak simpan. Yang mana biasanya bermaksud memang tak akan buat benda ini. Realitinya, ramai bukan tak nak simpan langsung. Tapi ramai sebenarnya yang tersekat sebab mindset dia kena modal yang besar baru boleh mula. So, kalau anda pun rasa tak mampu, itu bukannya salah anda. Memang sistem hidup kita ini push orang untuk hidup cukup-cukup makan sahaja. Bayangkan macam ni, kalaulah pattern ini kekal, setiap bulan duit kita habis, setiap tahun harga barang naik, tapi simpanan kita tetap sama. Sampai ke satu masa, kita tengok orang lain makin hari makin secure, tapi kita masih ulang sebab yang sama. Aku tak mampu dan tak nak mula pun. Tapi ada satu benda yang boleh ubah cara saya tengok saving. Rupanya, orang biasa-biasa pun boleh gandakan emas sebenarnya. Bukan sebab modal mereka besar, tapi sebab mereka mula daripada kecil, tetapi buat secara konsisten. Dalam dunia simpanan, yang penting bukannya berapa banyak anda mula, tapi berapa kerap anda ulang benda itu. RM50 sebulan pun, kalaulah buat 2-3 tahun, jauh lebih baik daripada orang yang masih tunggu nak mula bila ada duit yang banyak. Jadi tuan-puan, kalau tengok hidup anda ni sekarang, adakah anda perlukan modal yang besar untuk hidup? Ataupun anda cuma perlukan satu langkah yang bantu anda simpan secara konsisten? Tuan-puan, tepuk dada, tanya selera.